Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 16 ingin membentangkan tugasan bagi kursus GGGE 5042, Pengajaran Mikro dan Makro. Pembentangan pengajaran rancangan pengajaran harian di bawah bimbingan Puan Nur Farah Liana. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Maitili anak perempuan Putih Rapati, kedua Laiziawi, ketiga Syazbina, keempat Nurul Atikah Arifin dan yang terakhir saya Muhammad Aiman Hakimi bin Sabaruddin. Pembentangan kami adalah bagi mata pelajaran sains tingkatan 2 dengan tajuk ekosistem. Topik yang dipilih berada di bawah tema ekosistem dengan fokus kepada aliran tenaga dalam ekosistem. Melalui topik ini, murid akan memahami bagaimana tenaga dipindahkan daripada satu organisma kepada organisma yang lain melalui hubungan pemakanan. Topik ini sangat penting kerana ia membantu murid memahami keseimbangan alam dan kepentingan setiap hidupan dalam persekitaran. Standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan yang dipilih ialah 2.1 aliran tenaga dalam ekosistem, manakala standard pembelajaran pula ialah 2.1.1 murid boleh menerangkan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai. Ini bermaksud pada akhir pengajaran, murid bukan sahaja tahu maksud istilah tersebut tetapi juga mampu memberi contoh sebenar berdasarkan ekosistem di sekeliling mereka. Objektif pembelajaran. Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid diharapkan dapat: yang pertama, menjelaskan maksud pengeluar, pengguna dan pengurai berdasarkan contoh sebenar dalam ekosistem. Yang kedua, menjelaskan pelbagai organisma kepada kategori pengeluar, pengguna atau pengurai dengan betul. Dan yang ketiga, menerangkan peranan setiap kumpulan organisma, iaitu bagaimana pengeluar menghasilkan makanan, pengguna memperolehi tenaga dan pengurai menguraikan bahan organik untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Objektif ini dirancang supaya murid bukan sahaja menghafal konsep tetapi memahami fungsi sebenar setiap komponen dalam ekosistem. Seterusnya, untuk memahami dengan lebih jelas tentang aliran tenaga dalam ekosistem, kami akan menayangkan video tontonan kumpulan kami. Selamat menonton. Sudah ya? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Selamat sejahtera, Cikgu. Okey, apa khabar semua hari ini? Cikgu harap semua sihat dan bersedia untuk belajar. Boleh? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Bagus. Hari ini kita akan belajar subjek sains tingkatan 2 dengan tajuk ekosistem. Cikgu nak tanya dulu, siapa suka tengok video haiwan? Siapa suka tengok video haiwan? Saya, cikgu. Cikgu, saya suka. Baik, sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, cikgu nak kamu semua lihat satu video pendek je. Okey, dalam video tu cuba awak perhatikan dengan teliti ya. Sebab lepas ni cikgu akan tanya soalan. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Cikgu mainkan video ya. Okey, semua boleh nampak tak? Boleh, cikgu. Boleh, Cikgu. Okey. Berdasarkan video tadi yang awak dah lihat, siapa boleh bagi tahu cikgu apa yang awak nampak dalam video tersebut? Saya, cikgu. Okey, ni Harimau Aiman. sedang mengejar rusa, cikgu. Bagus. Okey, jadi siapa pemangsa dan siapa mangsa? Siapa boleh jawab? Saya tahu, Cikgu. Okey. Harimau ialah pemangsa, rusa ialah mangsa. Okey, tepat sekali. Okey, sekarang soalan cikgu yang seterusnya, kenapa ya harimau tu kejar rusa? Siapa boleh bagi jawapan? Sebab harimau perlukan makanan untuk hidup, Cikgu. Ya, betul. Harimau perlukan tenaga untuk hidup. Okey, cikgu tanya Mikili pula.
Apa yang akan berlaku ya jika dalam hutan tu tiada harimau langsung? Jika dalam hutan tu kalau tiada harimau langsung, bilangan rusa akan bertambah banyak dan hutan pula akan rosak, cikgu. Manakala bilangan rusa meningkat ni yang terlalu banyak boleh terlalu banyak ni tak dapat mengawal populasinya. Okey, jawapan yang sangat baik. Ini menunjukkan setiap organisma mempunyai peranan dalam ekosistem. Okey, hari ini kita akan belajar tentang 3 kumpulan penting dalam ekosistem iaitu pengeluar, ada 3 ya. Nampak ya? Pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, dan bagaimana ya mereka ni mengekalkan aliran tenaga dalam alam semula jadi. Okey, baik. Cikgu akan kongsikan sedikit slide kepada awak semua. Okey, semua nampak ke? Nampak ke semua? Nampak, cikgu. Nampak, cikgu. Okey. Dan cikgu. Baik, cikgu akan mulakan. Dalam gambar ni adalah satu putaran yang sangat lengkap bermula daripada pengguna. Primary ialah pengguna. Okey. Consumer adalah pengguna. Okey, producer adalah pengeluar. Okey, kita starting dengan producer iaitu pengeluar dan pergi kepada consumer iaitu pengguna. Ada berapa pengguna dekat sini? Siapa boleh bagi tahu ada berapa? Ada berapa pengguna dalam gambar ni? 3 kot, cikgu. 3. Okey. Jawapan dia ada 4 sebenarnya. Okey. 1, 2, 3 dan 4 dan akhir sekali adalah pengurai. Okey. 1 pengeluar, 4 pengguna dan 1 pengurai. Okey, cikgu nak tanya. Baik, kita mulakan dengan pengeluar. Siapa boleh teka apa maksud pengeluar? Saya, cikgu. Ya, Pengeluar baik. ialah tumbuhan yang buat makanan sendiri. Tepat, pengeluar ialah organisma seperti tumbuhan hijau yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis menggunakan cahaya matahari. Okey, nampak tak matahari di sini? Okey, soalan seterusnya ialah pengguna. Pengguna ialah organisma yang tidak boleh membuat makanan sendiri dan perlu makan organisma lain. Pengguna boleh dibahagikan kepada pengguna premier, pengguna sekunder, pengguna tertier dan last sekali pengguna yang terakhir. Okey, contohnya Sorry. Okey, nampak slide tadi? Nampak? Nampak ke? Nampak, cikgu? cikgu. Nampak, cikgu. Okey, contohnya, cikgu bagi contoh. Contohnya, belalang makan rumput. Jadi belalang ialah pengguna primer iaitu pengguna yang pertama. Okey, seterusnya katak. Katak makan belalang. Jadi katak adalah pengguna sekunder. Okey. Seterusnya ular. Ular makan katak. Jadi ular adalah pengguna tertier iaitu pengguna yang ketiga. Dan akhir sekali ular dimakan oleh burung helang. Jadi helang adalah pengguna yang terakhir. Akhir sekali ialah pengurai. Macam mana pengurai ni boleh jadi? Pengurai seperti kulit. Fungi ni berfungsi menguraikan organisma mati. Okey, jadi bila helang ni mati jadi bangkai, organisma kulit inilah akan menjadi bahan ringkas yang menyuburkan tanah. Okey.
Tanpa pengurai, alam ni akan dipenuhi bangkai dan sisa. Jadi sangat terjejaslah dan sangat busuk kalau tak ada pengurai yang boleh membantu menguraikan bangkai. Jadi semua organisma ni, satu kitaran yang lengkap ini saling bergantung. Okey, faham tak semua? Faham cikgu? Faham Faham cikgu. cikgu. Okey, baik. Okey, jadi sekarang cikgu mahu. Nampak ke semua? Okey. Sekarang cikgu mahu setiap ahli buat satu kitaran yang membina kitaran organisma yang lengkap. Okey, cikgu minta awak semua tunjukkan kad organisma. Boleh? Boleh cikgu. Soalan Okey, cikgu. cikgu nak tanya, dari mana datangnya tenaga untuk haiwan? Haiwan ni dapat tenaga Daripada dari makanan cikgu. Dari makanan, betul. Bagus. Okey, sekarang setiap ahli akan membina aliran tenaga. Okey, seorang wakil pegang kad tumbuhan. Okey, seorang lagi pegang pengguna pertama dan seorang lagi pegang kad pengguna kedua dan yang terakhir sekali pegang kad pengguna yang ketiga. Okey, sekarang cuba lakukan. Okey. Pengeluar. Pengeluar mewakili bukan pengeluar. Kubis atau rumput mewakili apa? Kubis ataupun rumput mewakili sebagai pengeluar cikgu. Okey, bagus. Okey, seterusnya, haiwan seterusnya adalah beluncas. Makan apa? Saya cikgu. Belum cas pengguna pertama yang iaitu prima makan pengeluar. Premier makan. Okey, baik, bagus. Okey, burung pula? Saya cikgu, saya makan beluncas, saya pengguna sekunder. Cikgu tak nampak burungnya. Kecil burungnya. Okey, baik. Okey, ular? Saya cikgu. Ya. Ular makan burung cikgu. Kami pengguna tersier. Okey, hijau ularnya. Okey. Okey, apabila ular mati, siapa yang berperanan? Kami menguraikan bangkai dan menjadikannya baja untuk tumbuhan cikgu. Okey, betul. Inilah kitaran tenaga yang lengkap dalam ekosistem. Okey, sekarang cikgu minta wakil daripada awak semua boleh tak ceritakan dan rumuskan apa yang awak belajar tadi berdasarkan video dan aktiviti perbincangan kita sebentar tadi. Saya cikgu. Okey, boleh. So berdasarkan apa yang cikgu ajar tadi sebentar tadi, kami sekawan belajar bahawa tenaga berpindah dari pengeluar ke pengguna dan akhirnya kepada penghurai. Okey, jawapan yang sangat baik. Okey, baik. Terus sebelum kita tamatkan kelas, cikgu nak minta awak semua untuk bermain satu game iaitu permainan Kahoot. Bermain sambil belajar. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Soalan yang ada pada sini. Okey, soalan ini. Mengapakah tenaga semakin berkurang apabila dipindahkan ke pengguna tertier? Siapa nak jawab? Pengguna tertier adalah pengguna yang ketiga. Apa jawapan dia? Siapa boleh jawab? Saya cikgu. Okey, baik Aiman. Jawapan dia ialah tenaga digunakan untuk proses hidup dan hilang sebagai haba. Okey, baik.
Okay, soalan seterusnya. Okay. Apakah kesan jika salah satu spesies dalam rantaian makanan pupus? Okay, siapa boleh jawab? Saya cikgu. Okay, boleh. Keseimbangan ekonomi terganggu. Okey, keseimbangan ekosistem terganggu. Baik, betul. Okey, seterusnya. Ini adalah tugasan untuk anda semua. Okey, bina satu siratan makanan berdasarkan ekosistem di kawasan rumah kamu dan labelkan pengeluar, pengguna dan pengurai. Okey, boleh siapa? Cikgu minta seorang wakil lah untuk membina satu siratan makanan berdasarkan ekosistem yang berada di kawasan perumahan kamu. Siapa nak jawab? Siapa boleh bagi Saya contoh? cuba cikgu. Okey, boleh. Okay. So, selalunya rantaian makanan ni bermula dengan pengeluar. So, Okey. pengeluar tu selalunya boleh dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan. So, Ya, contohnya macam rumput. So, rumput tu dimakan oleh belalang. Okey, betul. Manakala belalang tu dimakan oleh katak Betul. dan katak pula dimakan oleh ular, Okey, ular. dan ada sekali ular tu dimakan oleh helang. Okey, apa akan So- jadi pada helang tu? Helang tu lama-lama dia akan mati. Selepas dia mati tu tubuh badan dia akan menjadi sebagai pengurai lah. Okey, jadi bangkai dan dimakan oleh pengurai. Okey, betul. Satu siratan makanan yang cukup lengkap yang diberikan oleh Mitili. Alright. Selain Mitili ada wakil lain ke yang boleh bagi contoh yang paling mudah ke? Mitili dah bagi satu contoh yang sangat baik. Ada siapa lagi nak cuba? Saya boleh cuba cikgu. Okey, baik. Siapa? Syazrina. Okey. Ya, satu rantaian makanan yang boleh jumpa di kawasan rumah adalah padi. Padi Padi, sebagai okey. pengeluar Okey, betul. dimakan oleh belalang. Belalang. Belalang itu dimakan oleh burung. Burung. Burung dimakan oleh ular. Ular. Okey. Lepas tu ular dimakan oleh helang. Helang. Okey. Apa akan jadi pada helang tu? Helang tu dia akan jadi pengurai. Pengurai. Okey, helang sebelum dia jadi pengurai dia akan mati dulu, betul kan? Mati dulu ya. Mati dulu baru jadi pengurai. Okey, betul. Satu jawapan untuk siratan makanan yang cukup lengkap juga daripada Syazrina. Okey, yang lain semua faham ke? Faham cikgu? Faham cikgu. Okey, bagus. Memandangkan semua faham, cikgu anggap awak semua boleh berfikir dan boleh merumuskan apa yang awak belajar daripada subjek ini dan kaitkan dengan alam semula jadi. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih semua dengan Terima kerjasama kasih, yang cikgu. Terima diberikan. kasih cikgu. Sama. Elemen merentas kurikulum EMK. Dalam pengajaran ini, beberapa elemen merentas kurikulum EMK itu diterapkan. Yang pertama,
kelestarian alam sekitar. Murid didedahkan tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, nilai murni. Seperti sikap bertanggungjawab, menghargai alam dan bekerjasama semasa aktiviti pembelajaran. Yang ketiga, sains, teknologi dan inovasi. STEM. Murid digalakkan berfikir secara saintifik dan mengaitkan konsep ekosistem dengan kehidupan sebenar serta teknologi semasa. Sebagai kesimpulan pengajaran, topik ekosistem ini bertujuan memberi kefahaman yang jelas kepada murid tentang aliran tenaga serta peranan pengeluar, pengguna dan pengurai dalam mengekalkan keseimbangan alam. Melalui perancangan RPH ini, diharapkan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lebih berkesan, menarik dan bermakna. Sekian sahaja pembintangan dari kami. Terima kasih. Kumpulan 16.